Assalamualaikum korang. Kembali lagi bersama Ustaz Khalid. So, dekat sini saya akan bagi beberapa perkongsian ganjaran pahala di bulan Ramadan. Iaitu, daripada subuh sampai maghrib, korang boleh tidur. Bak kata guru saya, tidur ni adalah satu ibadah. So, korang boleh dapat pahala free je dekat situ. Kan? So, senang je. Kerja korang, tidur je daripada subuh sampai maghrib. So, dekat sini, jangan lupa follow TikTok Ustaz Khalid. Ini kalau aku post ni boleh dapat 10k like ni. Hai, Assalamualaikum hampa semua. Baru-baru ni hampa ada perasan tak? Ada satu video viral yang pasal ustaz tu. Dia cakap tau, kalau kita tidur dari lepas subuh sampai maghrib waktu kita berpuasa, pahala kita akan jadi berganda. Dan tidur itu adalah satu ibadah. Betul ke hampa? Jadi dalam hadis ada mengatakan bahawa tidurnya orang berpuasa itu adalah satu ibadah. Tapi maksud dia kat situ bukannya kita tidur seharian daripada pagi sampai ke petang. Bila kita tidur pagi sampai ke petang dan kita meninggalkan solat, hukum dia adalah makruh dan akan menjadi haram, berdosa besar. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada satu video viral yang pasal ustaz tu. Dia cakap tau, kalau kita tidur Tak boleh jadi ni video Ustaz Muaz ni. Aku nak kena respon video dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni saya tuju khas kepada Ustaz Muaz. Okey, dengar sini baik-baik Ustaz Muaz. Ustaz Muaz ni belajar sampai mana je? Saya pun belajar tinggi-tinggi juga tau. Saya belajar sampai tahap SPM lagi. Saya pun ada ambil pendidikan Islam juga. Siap dapat B+ lagi. Jadi Ustaz kena ingat, jangan Ustaz tu baik sangat nak tegur-tegur saya. Jadi Ustaz kena muhasabah diri Ustaz tu balik. Baru kau tahu siapa Ustaz Khalid? tu ustaz yang viral dekat TikTok tu. Nak pergi tegur lah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni ustaz yang viral dekat TikTok tu kan? Ya saya. Ustaz Farid. Bukan. Bukan eh? Bukan. Ustaz apa nama? Nama saya Ustaz Khalid. Ustaz Khalid. Tapi ustaz lah yang viral kat TikTok tu kan? Betul, tu saya. Ustaz, saya nak tanya. Apa jadi dengan ustaz Muaz dekat TikTok tu? Sebab saya tengok pergaduhan tu macam dah makin besar. Pergaduhan tu, Ustaz Muaz tu siapa? Ustaz Muaz tu, dia belajar bukan tinggi pun. Saya belajar lagi tinggi dari dia. Sampai tahap SPM tau. Ustaz ada SPM? Ustaz Muaz tu sampai mana je? Ustaz Muaz tu entah-entah dari mana je. Maksudnya apa yang ustaz cakap pasal kita boleh tidur sepanjang hari dalam bulan Ramadan tu betul lah? Betul. Jadi Ustaz Muaz salah? Ustaz Muaz salah. Kalau macam tu saya ikut ustaz je lah. Terima kasih ustaz atas nasihatnya. Sama-sama. Saya balik dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu macam Ustaz Khalid yang viral dekat social media tu, yang pasal bagi nasihat tentang bulan Ramadan. Nak pergi tegur lah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni bukan Ustaz Khalid ke yang viral dekat social media pasal bagi nasihat untuk bulan puasa tu? Betul, ya saya. Boleh ke kalau saya nak borak sikit dengan ustaz? Boleh. Sila. Ustaz, beberapa hari lepas saya ada perasan video ustaz dekat social media yang ustaz bagi nasihat untuk bulan Ramadan. Betul ke apa yang ustaz sampaikan tu? Mestilah betul apa yang saya sampaikan tu. Kalau betul, macam mana boleh jadi isu Ustaz Muaz tegur Ustaz tegur Ustaz Muaz? Tadi dah ada orang tegur, sekarang awak pula tegur saya. Dia macam ni,
Ustaz Muaz tu penyampaian dia kurang tepat. Jadi apa yang saya sampaikan betul dan tepat. Faham? Tapi Ustaz, bagi pandangan saya, apa yang Ustaz Muaz dengan Ustaz bagi nasihat tu betul. Tapi bagi saya, penyampaian Ustaz tu macam kurang tepat. Sebab Ustaz bagi tahu dalam bulan Ramadan ni kita boleh tidur sepanjang hari. Sebab itu dikira ibadah. Betul dikira ibadah, tapi takkanlah kita tidur sepanjang hari. Sebab kalau kita tidur sepanjang hari, bukankah dijatuhkan hukum haram? Sebab kita tinggalkan perkara yang wajib, iaitu solat. Oh, betul juga apa yang awak cakap ni. Mungkin saya ada terlepas pandang. Terima kasihlah sebab tegur saya. Nanti saya buat video permohonan maaf di sosial media. Baik, Ustaz. Astaghfirullahalazim. Betul lah apa yang berada kat taman tadi tu cakap. Mungkin selama ni aku yang ego. InsyaAllah lepas ni aku akan usaha untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ustaz Khalid. Jadi di sini saya ingin membuat video permohonan maaf kepada korang semua sebab bagi maklumat yang salah tentang amalan di bulan puasa. Terutama sekali kepada Ustaz Muaz. Sebab saya dah maki hamun, dah marah-marah beliau. Semoga saya dapat perbaiki diri saya semula dan kita dapat berbaik semula. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.